Pada Kapten Nasri itu saya mungkin tak buat video ni bang, tapi disebabkan orang ambil pendapat dia tu dan baca secara literal dan orang sokong statement-statement abang, saya rasa sangat-sangat bersalah kalau saya tak buat video ni bang. Kenapa nak pergi sana? Rakyat Malaysia ni pun ramai lagi yang susah. Okey, first kali untuk memerdekakan Palestin adalah kerja orang Islam. So untuk isu Palestin bukan macam bantuan kita pergi bagi dekat Kemboja, macam kita bagi dekat Thailand, bukan. Isu Palestin adalah isu akidah bagi orang Islam bang. Dia tak sama langsung konsep macam mana orang barat sokong Palestin sekarang ni atas dasar humanity. Kita bukan macam tu. Kita ni isu akidah bang. So macam saya cakap tadi, memerdekakan Palestin adalah urusan orang Islam. So tak sama langsung macam mana kita pergi bagi bantuan dekat Kemboja apa semua tu bang. Macam mana kita nak memerdekakan Palestin kalau kita tak ada usaha? Dan abang kena tahu misi flotilla ni lah salah satu usaha dia dan dah bagi impak yang sangat-sangat besar dekat Israel bang. Sangat-sangat besar. Bukti dia abang boleh tengok yang ni.